Smartphone ni ada 6500 mAh bateri tau. Memang betul-betul besar. Ini dia smartphone terbaru daripada Vivo V50 Lite. Harga smartphone ni memang betul-betul mesra poket tau. Tapi yang penting dia punya spek memang menawan. First kali dia punya bateri memang best tau. Dia pakai Blue Volt battery teknologi. Walaupun bateri dia besar 6500 mAh, tapi cuba korang tengok dia punya body memang betul-betul slim tau. 7.79mm je. Dengan bateri yang besar macam ni, korang boleh pakai smartphone ni sampai 73 jam tau dengan sekali cas. Kalau bateri tinggal 1% pun, korang still boleh pakai smartphone ni selama 26 minit. Bukan setakat bateri je besar, dia punya charging pun laju tau. Dekat sini ada 90W flash charge. Siap ada reverse charging tau untuk cas smartphone lain. Mentang-mentang bateri besar nak cas smartphone lain pun tak ada masalah. Vivo bagi jaminan tau, battery health boleh kekal atas 80% walaupun dah pakai selama 5 tahun. Bukan setakat dapat 5 tahun battery health, tapi kita dapat juga 5 tahun smooth experience. Maknanya korang boleh pakai smartphone ni dalam jangka masa yang lama tanpa perlu risau dia lag ataupun sekat-sekat. Skrin smartphone ni pun memang besar. Dekat sini ada 6.77 inci 120Hz AMOLED display. Memang betul-betul smooth, tak ada masalah kalau nak main game ataupun nak scroll social media. Dari segi ketahanan pun memang mengagumkan tau. Sebab dekat sini ada ultra durable 5X protection. Tak perlu risaulah kalau tertumpah jus ataupun kopi dekat smartphone ni, sebab dia ada IP rating 65 water and dust resistant. Siap ada wet and greasy touch tau. Maknanya walaupun phone ni basah, korang still boleh pakai macam biasa. Kalau terkena benda tajam macam besi ataupun kunci pun tak ada masalah tau, sebab smartphone ni dia ada scratch resistant. Kamera dekat smartphone ni pun memang best tau. Dekat sini ada 50 megapixel Sony IMX kamera. Memang tak ada masalah nak ambil gambar portrait yang stunning pakai smartphone ni. Siap ada focal length yang berbeza-beza. Siap ada aura light tau dekat bahagian belakang ni untuk memastikan korang sentiasa boleh ambil gambar yang cantik walaupun dalam keadaan yang kurang cahaya. Pada pendapat aku, Vivo V50 Lite ni memang sesuai untuk korang yang nakkan smartphone yang boleh pakai dalam jangka masa yang lama. So apa pendapat korang tentang Vivo V50 Lite ni? Cuba komen kat bawah.